Kan pakai baju sama. Kadang-kadang pakai baju sama Lepas tu dalam seminggu tu 4 kali pakai baju sama ataupun 2 kali. Tapi basuh pakai baju sama. Lepas tu adik Ikmah balik. Mak Ikmah suap dia makan. Tapi dia tak menangis lah. Dia cuma cakap lah, ibu, budak, macam mana aku nak cakap nama budak tu Pok Mat lah. Aku cakap nama dia Pok Mat lah. Ikmah cakap nama dia Pok Mat. Pok Mat cakap, Ilham, kau ni tak ada baju lain ke? Asyik pakai baju sama kau tak ada duit Dia cakap macam tu. Ikmah kat depan meja makan tu. Kat meja makan tu Ikmah, ibu, dia. Ibu Ikmah tengah suap dia. Ibu Ikmah diam je. Kenapa diam? Ikmah pandang muka ibu Ikmah, pandang muka adik Ikmah. Pandang muka ibu Ikmah, pandang muka adik Ikmah. Lepas tu besoknya tu mak Ikmah bawa dia pergi hari-hari. Pagi-pagi mak Ikmah bangun ni, bawa pergi hari-hari, pergi beli baju. Lepas tu Ikmah tengah tidur. Lepas tu dah bangun tidur, dah balik tu, dia orang dah balik kan. Meloncat-loncat lah adik Ilham dapat baju. Dapat baju baju gambar naga. Aku ingat lagi, baju gambar naga warna merah. Lepas tu kan abang Ikmah keluar bilik. Abang Ikmah keluar bilik, kau ni kenapa Ilham pakai baju-baju naga ni? Biar baju naga, baju harimau dekat hari-hari Johnny and Jenny. Lepas tu Ikmah tengok je happynya. Dia happy kan, macam happynya. Ikmah waktu tu nasyid. Ikmah bernasyid. Ikmah nasyid waktu sekolah rendah darjah 5. Ikmah kadang-kadang kan ada orang invite buat persembahan kan, dapat RM50, dapat RM30 kan. Kita ramai-ramai, kita 10 orang. 10 orang kalau dapat payment kan, kena agih-agihkan, kena bahagi-bahagikan. Ustazah bahagi-bahagikan. Lepas tu ada sekali tu Ikmah kumpul. Lepas tu dia selalu main dekat rumah kawan dia tu lah, kat ujung tu lah. Lepas tu kawan dia selalu marah dia sebab kawan-kawan yang lain kalau datang, Ikmah kena perhati. Ikmah perhati dekat ujung-ujung rumah tu kan. Ikmah dengar apa pun dia cakap, kawan-kawan dia lain datang bawa mainan, dia tak bawa mainan, dia tak ada duit. Kita tak ada duit, tak beli ke mainan kan. Kawan-kawan dia datang semua bawa mainan, main-main. Lepas tu dia kadang-kadang dia kena marah lah. Cakap, kau ni tak bawa mainan sendiri, sibuk nak main-main orang. Lepas tu Ikmah waktu tu keluar dengan Ustazah lah. Waktu tu lepas buat persembahan, Ikmah pergi kedai. Waktu tu kat Tuna Manja, kat Kuantan tu, kat Transit Point tu, Jalan Haji Ahmad Tazlik Kemal bukan Jalan Haji, dekat Transit Point. Dekat tepi tu ada gerai jual mainan, Atroman, ada jual macam-macam lah, Atroman, rasa-rasa kecil-kecil tu. Lepas tu Ikmah beli mainan tu dia. Balik-balik Ikmah bagi. Ikmah panggil dia tengah main dengan kawan dia tu lah. Keluar je dari kuartus tu, Ikmah panggil, Baby, sini baby. Lepas tu dia datang. Dia datang, Ikmah bagi. Lepas tu dia ni tak, dia happy sangat waktu tu. Lepas tu Ikmah ingat sampai sekarang, dia cakap, abang lah abang terbaik dalam dunia yang baby ada. Yes. Lepas tu sekejap. Sekejap. Okay. Lepas tu Ikmah je. Lepas tu Ikmal doa kat Tuhan. Ikmal cakap, mewahkanlah rezeki aku supaya aku dapat tolong keluarga aku, macam tu. Mak Cah, thank you, macam tu. Kak, terima kasih. Maksudnya macam mewahkanlah rezeki supaya